Dari Female Sonic tahap 1 ke Female Sonic tahap sejuta. Female Sonic mempunyai tahap yang sangat rendah dan telah kalah dalam pertandingan menentang Female Shadow. Dan kita perlu meningkatkan tahap Female Sonic sehingga ke tahap yang paling tinggi. Adakah kita akan berjaya memenangi pertandingan perempuan dan menyelamatkan dunia? Jom kita mulakan! Baiklah gadis-gadis. Selamat datang ke perlombaan wanita untuk melihat siapa yang terbaik antara semua. Kita ada hadiah sebanyak $1 juta. Dan kita ada semua perempuan yang telah mendaftar untuk perlombaan hebat ini. Dan ingatlah bahwa perlombaan ini adalah satu pertandingan di mana apa saja boleh dilakukan. Jadi, berhati-hatilah. Begitu juga, kamu semua telah berjaya mendapatkan sebutir zamrud daripada Ghost Skills. Ia akan memberikan kamu satu tahap untuk pertandingan ini. Sila tunjukkan. Ya, saya ialah Female Shadow dan saya ada sebutir zamrud hebat yang membuatkan saya berada di tahap hampir sejuta. Tidaklah teruk, tapi saya ialah Female Knuckles dan saya ada sebutir zamrud yang membuatkan saya berada di tahap 100,000. Memang luar biasa. Memang tidak teruk langsung, tapi saya ialah Blaze, kucing api. Dan saya ada sebutir zamrud api yang membuatkan saya berada di tahap 10,000. Apa pendapat kamu tentang itu? Kemudian saya pula, saya ialah Amy dan saya ada sebutir zamrud yang membuatkan saya berada di tahap 1000. Saya rasa itu memang tidak teruk langsung. Saya ialah Female Tails, Tails versi perempuan dan saya ada sebutir zamrud yang membuatkan saya berada di tahap 100. Memang gila kan? Dan saya macam mana nak jelaskan ini? Saya ialah Female Sonic. Sonika, panggil saya apa sahaja. Dan saya ada zamrud yang paling teruk sekali, iaitu tahap 1. Saya sangat sibuk menyelamatkan orang ramai, cuba membantu mereka dan saya tak sempat cari zamrud yang lebih baik daripada ini. Jadi... Dahlah, diamlah dan jangan cerita pasal hidup kau. Tahap kau memang rendah, Sonika. Sekarang semua dah perkenalkan diri. Tiba masanya perlombaan bermula. Dalam 3, 2, 1, mula! Aku datang. Akulah yang akan menang perlombaan ini. Dengan semua kuasa ni, tengok betul-betul, ya? Jadi, kalau ada antara korang perempuan-perempuan bodoh yang cuba dekat dengan aku akan buat satu sinar pemusnah, ya? Oh ya, seronoknya perlombaan ini memang milik aku. Female Shadow akan menang, korang semua akan nampak. Hey Shadow, kau ingat kau nak pergi mana? Aku Female Knuckles dan aku akan kalahkan kau. Aku tak kisah kau tembak kilat tu. Aku tahap 100,000 dan kalau aku menang $1 juta tu, aku akan habiskan semuanya untuk game yang bagus supaya semua orang boleh berlatih dengan aku. Jadi mari sini, aku bukan saja laju, aku juga kuat ya. Sekejap, jangan lupa. Aku Blaze, kucing api dan aku di tahap 10,000 sebab aku ada kuasa api ya. Dan aku boleh guna kuasa ni untuk terbang. Dan bukan itu saja, aku akan kejar korang sambil terbang. Tapi dalam masa yang sama, aku akan peluk korang dengan nafas api aku. Andik tu. Oh ya, berdoalah supaya tak jumpa aku di jalan. Demi Tuhan, sebab aku akan bakar korang. Hei, ke mana korang nak pergi gadis-gadis? Korang tinggalkan aku kat belakang sebab aku cuma tahap 1000 je. Itu semua mengarut. Aku Amy yang hebat dan tahap 1000 aku boleh buat macam-macam. Aku akan tunjukkan pada korang semua kuasa yang aku ada. Kelajuan, kekuatan dan lompatan ya. Ini sesuatu yang hanya sedikit orang boleh capai. Jadi, aku akan buat yang terbaik. Aku akan menang $1 juta itu. Dan aku akan dermatan kepada rumah anak yatim. Anak-anak yatim tu sangat comel. Tunggu aku semua sebab Female Tails akan datang. Aku yang terbaik, aku tahu. Walaupun aku rasa sedikit sedih sebab Sonika ada zamrud yang cuma tahap 1. Sebenarnya aku nak tolong dia. Tapi tak apa. Kalau aku menang duit hadiah tu, aku akan tolong dia juga. Dengan duit tu, aku pasti aku boleh lakukannya. Jadi jom, walaupun aku cuma tahap 100, aku tetap boleh lawan dengan hebat. Korang akan nampak nanti gadis-gadis. Sekejap gadis-gadis, kenapa korang lari laju sangat? Aku pun belum mula lagi. Aduh, sial betul. Jom! Aduh, semua orang berlari. Tinggalkan jejak kuasa di belakang mereka. Dan aku, aduh, ya Allah. Aku memang agak sedih. Zamrud yang aku jumpa tu paling sedih sekali. Paling senang nak dapat. Tahap 1 je dan langsung tak bagi aku apa-apa kuasa. Sebenarnya,
Aku kurus dan kotor sebab asyik tolong orang, langsung tak sempat nak mandi pun. Tapi walaupun macam tu, aku tetap yakin dengan diri aku. Yakin dengan kebolehan aku. Aku akan bertanding, aku akan berlari dan aku pasti aku boleh menang dan... Perhatian kepada semua peserta. Sila datang ke garisan penamat kerana perlumbaan sudah tamat dan kita sudah ada pemenang. Serius ke? Tapi aku baru je mula. Sial betul. Aduh, aku kena tengok balik apa yang dah jadi dan tengok siapa yang menang. Sial betul. Baiklah, aku dah sampai. Aku baring sebab aku kena pusing balik. Dan jangan cakap yang. Jadi, pemenang pertandingan wanita ialah Female Shadow. Beritahu kami, apa yang akan kamu buat dengan duit itu? Baiklah. Pertama sekali, saya nak cakap yang kamu semua memang kalah teruk dan menyedihkan. Dan saya yang terbaik. Dan kedua, saya nak cakap dengan $1,000,000 tu, saya akan beli semua senjata yang saya boleh. Dengan cara tu, saya akan takluk dunia. Dan tak ada siapa boleh cakap apa-apa pada saya. Ini pengakhiran untuk kamu semua. Aku akan jadi Ratu Dunia. Tak, berhenti dulu. Kau tak akan jadi ratu kalau aku boleh halang. Aku tak akan biar orang bodoh macam kau menang perlumbaan ni dan musnahkan seluruh dunia. Serius ke, Sonika? Jadi apa yang kau nak buat tentangnya? Aku cabar kau bertanding dalam satu perlumbaan. Siapa menang akan dapat $1,000,000 itu. Betapa patetiknya kau, Sonika. Kau tahu tak, aku terima cabaran kau. Tapi dengan syarat, siapa menang akan hidup dan siapa kalah akan mati. Ini akan jadi pertandingan maut. Baiklah, aku tak ada masalah dengan itu. Selamat tinggal. Jumpa di sini esok pada waktu yang sama. Oh, sial. Aku memang bodoh. Aku cuma tahap 1. Dan aku dah cabar dia yang tahapnya hampir 1,000,000. Aku betul-betul perlukan keajaiban untuk menang dan... Sonika, tunggu sekejap. Jangan cepat sangat rasa down. Apa yang kau buat tu betul-betul menyentuh hati aku. Aku sentiasa kagum dengan kau dan aku sentiasa jadi kawan baik kau. Jadi aku nak bagi kau Zamrud tahap 100 aku supaya kau boleh naik tahap dan lebih dekat untuk kalahkan Shadow. Tak, tapi Tails, betul ke kau sanggup buat macam tu untuk aku? Ya, bukan saja Bayus, aku pun akan tolong kau jadi lebih hebat. Dan aku juga, Sonika. Bersama-sama kita boleh keluar dari masalah ini. Kau juga boleh gula kuasa api aku. Kami semua akan sediakan ujian supaya kau boleh jadi lebih hebat dan serap kuasa Zamrud kami. Korang semua, serius. Aku sangat hargai semua ni. Jadi, inilah masanya. Aku akan guna Zamrud Tails dan capai tahap 100. Cepat. Mulai sekarang, kau cuma ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng supaya boleh tingkatkan tahap Female Sonic. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Female Sonic dalam komen, kau boleh jadi sekuat dia. Jadi kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat sebab masa dah nak habis. Tidak! Ya. Baiklah. Sekarang aku dah jauh lebih baik, aku nampak jauh lebih baik dan sekarang aku dah tahap 100 kan? Ya, jadi macam mana Amy? Apa kata kau sediakan satu ujian yang hebat untuk aku supaya aku boleh naik sampai tahap 1,000? Sudah tentu, sayang. Mari kita mulakan. Banyak kerja yang perlu dilakukan untuk selamatkan dunia. Aku datang. Kau sudah ketinggalan. Oh, ya. Baiklah Amy, akhirnya aku di sini. Bersedia untuk berevolusi ke tahap 1,000. Bagus. Selamat datang, Sonika sayang. Tapi aku nak ingatkan yang ini tak akan mudah. Aku akan ajar kau cara untuk tingkatkan kelajuan kau di lita. Dengan cara ini, kau boleh berlari seiring dengan Shadow. Macam mana? Okey tak? Saya rasa saya sudah bersedia untuk itu. Dan apa saja yang akan datang. Itu yang saya suka. Awak akan belajar cara membuka jejak kelajuan awak. Awak perlu ikut seluruh lita ini dengan melalui cincin-cincin itu. Setiap cincin akan memberi awak sedikit lagi kuasa untuk terus melengkapkan litar ini. Dan apabila awak dapat semua cincin dan sampai ke penghujung lita, awak akan mempunyai kelajuan yang cukup untuk bersaing dengan Shadow. Awak sudah bersedia? Lebih bersedia daripada sebelum ini. Aku pergi dulu. Jom. Buat masa ini, kelajuan aku belum meningkat banyak lagi. Aku lebih laju daripada sebelum ini. Tapi bukanlah hebat sangat pun. Tapi aku tak akan mengalah. Aku memang tak akan mengalah. Aku akan ambil ring ini. Ya. Cincin pertama dah dapat. Dan aku dah rasa aku makin laju sikit. Jom. Cincin kedua. Ya, aku suka sangat benda ni. Aku makin laju dan aku rasa dengan satu cincin lagi, aku boleh mula ada jejak kelajuan aku sendiri. Jadi,
Aku teruskan. Aku akan guna laluan menurun ni untuk jadi lebih laju. Dan aku akan ambil cincin ni. Ya, ini memang luar biasa. Sekarang, aku dah ada jejak kelajuan aku sendiri. Sekarang, aku kena ambil semua cincin yang aku boleh untuk jadi lebih laju lagi. Baiklah, cincin tu memang aku punya. Dan sekarang, aku ambil yang ini juga. Baiklah. Aku buat dengan sangat bagus. Aku rasa aku makin laju setiap kali. Inilah kuasa untuk jadi tahap 1000. Memang luar biasa, betul? Aku teruja sangat. Jom. Aku cuma perlu ikut litar dari sebelah sini. Aku boleh buat. Dan ambil cincin ni. Ya. Ya Allah, itu memang luar biasa. Sekarang aku memang sangat laju. Aku rasa aku ada kelajuan yang boleh lawan shadow tanpa sebarang masalah. Jom. Dan aku dah dapat banyak lagi cincin. Itu memang bagus untuk aku. Satu lagi. Dan lompat. Ya, hebat. Aku buat dengan sangat baik. Aku rasa aku akan dapat menang pertandingan tu. Dan aku rasa aku akan dapat selamatkan dunia. Aku makin lama makin laju dan aku ambil semua cincin. Jom. Lompat kat sini dan aku ambil yang ini juga. Ya, aku rasa sekarang aku jauh lebih laju. Aku buat dengan hebat. Cincin demi cincin aku bergerak dengan sangat pantas. Dan aku rasa aku akan berjaya. Aku akan berjaya naik sampai ke tahap 1000. Jom. Satu lompatan di sini dan satu lagi di sini. Ya, hebat betul cara aku buat ni. Aku rasa aku dah sampai ke penghujung litar. Itu dia. Kelajuan super diaktifkan. Ya. Gila, betul. Aku dah berjaya. Wah, Sonika, aku memang kagum. Kau berjaya. Aku rasa memang kau dah bersedia untuk menerima kuasa Zamrud tahap 1000 aku dan pergi bersama Blaze. Jadi, teruskan. Terima kasih banyak, kawan. Inilah masanya untuk lakukan ini. Aku pergi dulu. Kuasa Zamrud tahap 1000,000. Ya, ini memang hebat. Sekarang, aku adalah Sonika tahap 1000. Dan memang aku rasa, aku ada lebih banyak kuasa untuk kalahkan sesiapa saja yang menghalang aku. Terima kasih untuk segalanya, Amy. Sekarang, aku akan terus pergi jumpa Blaze. Sekarang, masa untuk lihat sejauh mana aku boleh pergi. Ya. Dan akhirnya, aku sampai sini. Apa benda ni? Tempat Blaze ke? Ya, sayang. Selamat datang ke Istana Api Blaze. Di sinilah aku berada. Dengan Zamrud hebat, aku tahap 10,000. Kau kena lalui seluruh istana ni. Uji kemahiran bertarung dan ketahanan kau untuk sampai ke tempat aku dan cuba tahan api aku. Betul tu. Hati-hati dengan rangka-rangka tu. Aku tunggu kau di dalam. Rangka? Itu bukan masalah untuk aku. Tengoklah betapa tinggi aku boleh melompat. Dan sekarang, kau akan nampak betapa hebat aku boleh berlawan. Aku di sini, rangka-rangka. Ambil ni. Aha, baiklah. Ini bagus. Untuk aku uji kekuatan bertarung aku dan juga ketahanan aku. Sebab, kalau aku mampu tahan serangan-serangan ni, ambil ni. Ini bermakna, mungkin aku boleh tahan serangan shadow juga. Jadi, hati-hati dengan aku, rangka-rangka. Aku bersedia untuk kalahkan korang semua. Berhenti pukul aku. Korang tak boleh lawan aku. Korang pukul kuat, aku akui. Keluar dari sini. Tapi walau sekuat mana korang pukul, aku lagi kuat dari korang. Jadi ambil ni. Ni dia. Dan ni dia. Tak. Korang takkan dapat kalahkan aku. Korang nampak tak betapa hebat aku berlawan? Semua ni latihan supaya nanti aku boleh pukul shadow dengan lebih kuat dan pantas. Ambil ni. Dan kau, ni dia. Ya. Tak habis-habis ke rangka ni datang? Ambil ni. Aku akan hancurkan korang semua. Dan aku akan tahan serangan korang. Jangan halang aku. Korang memang kalah kalau lawan female Sonic. Ya. Aku kena berhenti buang masa dengan diorang dan masuk tengok ujian yang Blaze dah sediakan. Jadi maaflah rangka-rangka kecil. Aku masuk dulu. Mari kita tengok macam mana aku nak dapatkan Zamrud tu. Dan sekarang, aku dah sampai. Wah, istana ni memang pelik. Hanya ada lava, siap ada gelanggang neraka sekali. Ini memang gila, Blaze. Aku tahu, Sonika. Inilah masa untuk ujian ketahanan kau. Kau dah talahkan rangka-rangka tu dan buktikan kebolehan kau. Tapi sekarang kau kena tahan api aku pula. Kalau kau berjaya, Zamrud aku tahap 10,000 akan jadi milik kau sepenuhnya. Ujian ketahanan ya? Sudah tentu aku dah bersedia. Silakan.
serang aku dengan api kau. Baiklah, bersedia Sonika? Mari kita lihat sama ada kau mampu melahannya. Ya, lihat api aku. Inilah neraka Blaze. Mari kita tengok sama ada kau mampu bertahan ya. Sial, terlalu banyak api. Tapi aku boleh tahan, Dis. Kau takkan dapat kalahkan aku dengan ini. Aku akan jadi wanita paling tahan lasak. Dan aku akan selamatkan dunia daripada Shadow. Ya. Macam mana? Aku tahan ke tak? Kau memang hebat kawan. Memang tak dinafikan. Kau layak dapat zamrud tahap 10,000 aku. Ambil, gulakan dan pergi bersama Female Knuckle. Itulah yang aku nak dengar. Terima kasih banyak. Masa untuk berevolusi ke tahap 10,000. Ya, bentuk ini memang hebat. Sekarang aku ada senjata. Aku jauh lebih kuat. Dan wow, aku mampu lakukan apa saja. Jadi, selamat tinggal Blaze. Jumpa lagi. Aku akan tengok apa yang aku boleh buat untuk naik ke tahap 1,000 dengan Knuckles. Dan aku dah sampai, Knuckles. Sedia untuk apa saja. Dan wah, apa pula yang aku nampak di sini? Selamat datang ke ujian utama untuk mendapatkan zamrud tahap 100,000. Kau kena lepasi pelbagai tahap batu. Pecahkan semuanya dengan kekuatan kau. Ini adalah ujian kekuatan sebenar dan kalau kau berjaya, kau boleh lawan aku untuk mendapatkan zamrud tahap 100,000 aku. Wow, aku tak pernah ada kekuatan sebanyak ini sebelum ni. Jadi aku akan cuba gunakan sepenuhnya untuk hancurkan semua batu ni. Baiklah, ini yang pertama. Aku dah tahu apa yang aku nak buat. Aku akan tumpukan semua tenaga aku pada satu penumbuk dan... Ya, ambil ni ya. Hebat, batu pertama dah hancur. Sekarang nampaknya tahap ni naik jadi batu magmatik. Ini bukan masalah untuk aku. Ambil ni dan ni. Wah. Nampaknya lagi susah dari yang aku sangka. Tak ada cara nak jatuhkan dia. Sial betul. Aku rasa aku dah tahu apa yang aku boleh buat. Aku dah banyak tingkatkan kelajuan aku sampai nampak macam aku boleh gandakan diri. Dan bila aku gandakan diri macam ni, aku boleh lontarkan batu ni jauh. Ya. Keluar dari sini, batu kecil. Dan aku mendarat untuk pergi ke yang seterusnya. Dari apa yang aku nampak, ini batu neraka. Memang susah nak pecahkan. Sekedar ingin tahu, Tumbukan pun tak beri kesan kan? Betul tu. Aku rasa aku tahu apa yang perlu dibuat. Aku akan melompat dan aku akan pecahkan dari bawah. Aku dah sampai. Ambil ni, tumbukan bertubi-tubi kat bahagian bawah. Macam tu lah yang aku suka. Jom. Aku akan hancurkan dari dalam. ia akan pecah. Dan lepas tu, ia akan jatuh. Wah. Yang terakhir sekali ialah batu bulan. Memang nampak besar betul dan tak boleh dihancurkan. Aku nak cuba bagi dia satu tumbukan. Ambil ni lagi dan ni lagi. Apa kata aku bagi kau hujan tumbukan bertubi-tubi? Jom. Nampak mustahil macam ni. Aku rasa aku dah tak ada pilihan lain. Aku akan kumpulkan semua tenaga dalam satu tumbukan dan aku akan jatuhkan dia. Ya, berjaya. Ambil ni, satu lagi. Dan satu terakhir untuk habiskan semuanya. Ya, batu bulan telah jatuh. Dan sekarang, akhirnya, aku boleh berdepan dengan kau. Jadi, bersedialah Knuckles. Nah, kau datang. Ambil ini sebagai permulaan. Dan sekarang, cuba yang itu. Wah, aku sedang memusnahkan semuanya. Seronoknya. Dia datang dengan sepenuh tenaga. Ambil itu. Wah, dia sangat kuat. Nampak jelas kau antara yang paling kuat, Knuckle. Tapi aku. Lepaskan aku. Aku pun sangat kuat. Cubalah. Tunggukan ini. Ya. Ia sukar, tapi aku boleh lakukannya. Ya. Rasakan. Ya. Wah, sial. Kau betul-betul buat susah ni rasakan. Aku rasa aku akan bagi tumbukan maut. Oh. Aku rasa aku dah terlebih sikit. Wah, harap tak ada siapa nampak tadi. Terima kasih atas bantuan tu, Knuckles. Terima kasih banyak. Kalau dia nak bergaduh, nah, dia dah dapat. Sekarang, masa untuk naik ke tahap 100,000. Aku datang. Ya,
bentuk tahap 100,000 ni memang luar biasa. Ya, aku boleh terbang, aku boleh buat apa saja yang aku mahu. Dan aku memang bersedia untuk berdepan dengan Shadow. Walaupun dia ada tahap yang lebih tinggi. Jadi, bersedialah. Sebab aku akan datang cari kau. Ya. Dan akhirnya, aku di sini. Pada hari yang dijanjikan, pada waktu yang dijanjikan, bersedia untuk menyelamatkan dunia. Kau percaya kan? Kau masih beberapa tahap di bawah aku. Kau akan kalah. Baiklah. Selamat datang semua ke perlombaan terakhir untuk $1,000,000. Di satu pihak, kita ada Female Shadow tahap 999,000. Dan di pihak satu lagi, kita ada Female Sonic tahap 100,000. Mari kita lihat siapa yang menang dalam pertandingan tanpa peraturan ini. Bergaduh, berlari, membunuh, semuanya. 3, 2, 1, mulakan. Aku akan pergi habis-habisan, Sonika. Kalau kau berani dekat dengan aku akan buat satu pancaran yang akan hancurkan kau semua. Dan bukan itu saja. Tengok betapa lajunya aku. Dan bagaimana aku lepaskan kuasa baru. Inilah kelajuan. Aku akan menang ini. Dan kalau kau dekat, aku akan kalahkan kau. Aduh, dia dah potong aku. Kalau aku tahu, aku dah mula awal. Ayuh. Aku tak boleh mengalah. Aku kena lari sepantas yang aku boleh. Walaupun jelas aku dah banyak berlatih dan dah banyak tingkatkan tahap aku masih jauh dari tahap dia. Jadi, aku rasa aku tak ada pilihan lain. Aku kena lepaskan semua kuasa aku sekarang. Aku akan guna laluan lurus ni untuk tekan habis. Dan tengok kalau aku boleh kejar dia. Tak. Aku hilang kawalan. Tak. Aku dah terbabas keluar lita. Tak. Sial. Aku akan lemas kat sini. Aku takkan dapat keluar. Takkan menang perlumbaan. Apa pun tak boleh. Ini memang pengakhiran untuk semua orang. Sekejap. Apa tu? Aku rasa aku boleh berenang ke sana. Aku nampak cahaya pelik kat ujung tu. Sekejap. Tak mungkin. Itulah permata Zamrud Legenda yang tak pernah sesiapa jumpa sebelum ini. Legenda mengatakan, kalau kau berjaya dapatkan kuasanya, kau akan berevolusi sampai tahap 1,000,000. Itu satu-satunya cara untuk kalahkan Shadow dan selamatkan dunia. Jadi, teruskan. Aku kena cuba serap kuasa permata Zamrud Legenda ni. Jom tengok apa yang aku boleh buat. Apa benda kuasa ni? Gila betul. Rasa macam ni tahap 1,000,000. Memang luar biasa betul. Sekarang, aku kena guna semua kuasa ni untuk menang perlombaan ni. Dan kalau perlu, kalahkan Shadow. Jadi jom. Maaf, tapi aku potong kau. Tapi, dia datang cari aku. Aku dah agak dia nak berlawan. Baiklah, mari kita tengok siapa antara dua wanita ni yang lebih hebat. Aku dah berlatih khas untuk ni. Tengok kuasa yang aku ada. Aku kena lintas garisan penamat sebelum dia. Atau aku akan kalah. Atau, aku boleh kalahkan dia dan habiskan dia di sini dan sekarang. Tapi, dia bukan senang nak kalah. Walaupun aku tahap 1,000,000, dia masih ada tahap yang sangat tinggi. Dan itu jelas dari betapa kuatnya dia pukul. Tapi itu takkan buat aku gentar. Tengok kuasa yang aku ada. Disco pemusnah. Ya, dan sekarang aku akan ambil peluang ini untuk lari secepat mungkin dan menang. Kau takkan biarkan aku, Shadow. Kalau begitu, aku tak ada pilihan lain selain mengakhiri semuanya di sini. Dan sekarang, terimalah ini. Inilah masanya untuk melepaskan seluruh kuasaku. Dan sebelum kau bangun, aku akan mengakhiri semuanya. Lihat serangan terakhirku. Pancaran tahap 1,000,000. Ya. Mari kita lihat macam mana kau tahan kuasa ini, Shadow. Ya. Baiklah, kau memang hebat. Tapi kau tak mampu lawan aku, bodoh. Sekarang masanya. Aku akan berlari sepantas mungkin untuk menang perlumbaan ini. Female Sonic tahap 1,000,000 telah berjaya. Aku telah sampai ke tahap yang tiada siapa pernah capai. Dan aku akan menang ini. Tanpa ragu, aku adalah Female Sonic tahap paling tinggi. Yeah. Hey, baiklah. Sekarang aku dah menang. Dan aku ada semua kuasa ini. Kau akan bagi duit aku kan, Dr. Eggman?
Atau kau nak berlawan dengan aku? Tidak. Sudah tentu. Semua duit ini milik kau. Beritahu aku, apa kau nak buat dengan duit ni? Banyak sangat duit ni. Kau boleh pinjamkan sikit pada aku dan... Diamlah bodoh. Duit ni untuk mereka yang paling memerlukan. Sekarang aku dah tahap 1 juta, tak ada siapa berani dekat dengan aku. Jadi, aku ambil semua duit ni. Aku akan pastikan takkan ada lagi kemiskinan dan takkan ada sesiapa yang tak punya apa-apa. Sebab sekarang, aku ialah female Sonic tahap 1 juta. Dan semua orang kena ikut apa yang aku cakap. Oh ya,